ni saya rasa kalau pilihan raya katalah esok, memanglah bukan esok. Katalah pilihan raya esok, ni geng-geng ni semua nak pasang poster ni. Sanggup tak mereka nak pegang poster Datuk Najib? Saya rasa tak ada. Saya pun tak sanggup. No, malu. Kita lah ni apa masalah UMNO kita dalam kita tahu start daripada tahun 2008. Pilihan raya 2008 kita dah ada masalah. Dah kalah banyak negeri. Bila tukar kepimpinan Datuk Najib naik 2013, cover sikit tapi kalah banyak juga. Sepatutnya daripada isu 2008 sampailah ni dah 8 tahun dah, 7 tahun dah boleh settle sikit-sikit lah. Masalah ni tak settle, lagi banyak masalah. Pening kita, tak larang nak jawab. Tadi Datuk apa tu? Datuk Panduka Haji tadi. Datuk Haji tu cakap tadi, Masya Allah. Saya rasa saya ikhlas hati, saya sanggah apa yang dia cakap. Saya tak setuju langsung apa dia cakap tadi. Mana boleh kata lagu tu? Jangan duk tanya. Tak boleh. Benda ni bukan macam zaman dulu. Dah ni kena tanya. At least kalau tak tanya pun bagi penjelasan. Ni dari zaman 2008, 2013 tak ada penjelasan pada ahli-ahli parti. Masalah tu macam-macam lah. Dari masalah bini, masalah GST, masalah ni yang terbaru ni. Rombakan kabinet ni, ya Allah. Kita tak tahu YNDP tu dia tak bagi tanya. Tak tanya kita nak tahu macam mana. Saya di sini nak luar perasaan. Saya harap saya mewakili semua perwakilan. Boleh makan masa hari tu. So di sini saya kalau nak saya buka kaca dengan boleh tak? Di sini saya nak cadangkan kita buat usul. Yang pertama, baru ni MKT, Majlis Kerja Tertinggi buat penangguhan untuk pemilihan parti. So di sini saya nak usul untuk pemilihan parti kita tak mau tangguh. Kita buat ikut masa yang ditetapkan, iaitu tahun depan. So saya mau sedang untuk yang tu. Untuk yang kedua, kalau mereka tak mau tangguh, kalau mereka nak tangguh juga, saya minta semua start daripada presiden, timbalan presiden, naib presiden, semua MKT letak jawatan. Kita buat pemilihan dalam masa terdekat ni. Kalau mereka kata buat pilihan raya esok, mereka boleh menang. Saya tak nampak jalan kita boleh menang. So cadangan saya yang itulah. Kalau saya mohon sokongan lah untuk dua usul tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.